Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Kami akan membahaskan tajuk kami yang berkaitan dengan aliran pemikiran Murji'ah, iaitu salah satu cabang dalam pemikiran akidah Islam yang muncul selepas zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Sebelum kita memahami Murji'ah dengan lebih mendalam, mari kita kenali dahulu maksudnya. Perkataan Murji'ah ni berasal daripada perkataan Arab, iaitu irja', yang membawa maksud menangguhkan atau menunda. Dari segi istilah pula, Murji'ah ialah satu kumpulan umat Islam yang berpendapat bahawa pelaku dosa besar masih dianggap beriman dan urusan penghakimannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Taala. Mereka ni menolak sikap terburu-buru dalam menjatuhkan hukum kafir kepada seseorang dan lebih memilih untuk menyerahkan penilaian itu kepada keadilan Allah. Okey, dalam konteks moden pula, boleh dikatakan Murji'ah ni ialah golongan yang berhati-hati dan ingin menjaga perpaduan ummah daripada perpecahan akibat pertikaian akidah. Okey, golongan Murji'ah ni muncul pada akhir abad pertama Hijrah, iaitu selepas berlakunya pergolakan politik yang besar dalam dunia Islam, khususnya perang saudara antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Okey, dalam masa yang sama, wujud pula kumpulan Khawarij yang bersikap keras dan mengkafirkan sesiapa sahaja yang melakukan dosa besar atau tidak menyokong pihak mereka. Maka Murji'ah ini muncul sebagai reaksi terhadap sikap ekstrim Khawarij. Mereka ni menolak pandangan Khawarij dengan mengatakan bahawa keimanan seseorang tidak gugur hanya kerana dosa besar, selagi dia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey, prinsip utama Murji'ah ni ada 3. Yang pertama ialah iman cukup dengan pengakuan hati dan lisan, walaupun amalnya tidak sempurna. Okey, yang kedua, dosa besar tidak mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Yang ketiga, hanya Allah lah yang berhak menghukum manusia itu. Okey, dengan itu Murji'ah ini dilihat sebagai kumpulan yang menekankan rahmat dan pengampunan Allah berbanding hukuman dan kekerasan. Okey, walaupun pandangan mereka ni lembut, ia juga menimbulkan pelbagai perbahasan yang akan dijelaskan oleh rakan saya selepas ini. Maka dengan itu, saya serahkan kepada saudara Luqman untuk meneruskan dengan topik perkembangan aliran Murji'ah. Terima kasih kepada rakan saya atas penerangan yang sangat jelas tentang sejarah kemunculan Murji'ah. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran Murji'ah dan bagaimana aliran ini mempengaruhi masyarakat Islam pada zamannya. Pada peringkat awalnya, pemikiran Murji'ah lebih bersifat politik dan sosial, bukan akidah. Mereka ingin menenangkan suasana dan mengurangkan ketegangan antara pihak-pihak yang bertelagak selepas peperangan saudara dalam Islam. Mereka juga menyeru agar umat Islam tidak saling menuduh kafir, sebaliknya menyerahkan urusan dosa besar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, apabila masa berlalu, pandangan Murji'ah mula berkembang menjadi aliran akidah atau teologi. Mereka mula membincangkan persoalan seperti apa itu iman, apa peranan amal dan bagaimana hubungan antara kedua-duanya. Daripada situ, muncul pelbagai cabang pemikiran dalam kalangan Murji'ah sendiri. Secara umumnya, Murji'ah terbahagi kepada 2 kumpulan besar. Yang pertama, Murji'ah Ahli Sunnah. Mereka berpegang dengan prinsip Islam yang betul, menganggap iman dan amal itu penting, cuma tidak mudah menghukum kafir. Murji'ah ekstrim, Uratul Al-Murji'ah, mereka berpendapat bahawa iman cukup sahaja di hati, walaupun seseorang meninggalkan semua amal. Golongan ini dikritik hebat oleh para ulama kerana boleh membawa sikap lalai terhadap amalan agama dan meremehkan dosa. Dari satu sudut, Murji'ah membantu menenangkan keadaan umat Islam pada waktu yang bergolak. Mereka mengingatkan bahawa penghakiman bukanlah hak manusia, tetapi Allah Subhanahu Taala. Namun dari sudut lain, aliran ini turut membawa kesan negatif kerana ianya terlalu menekankan keampunan tanpa keseimbangan dengan tanggungjawab dan amal soleh. Walau bagaimanapun,
Perbahasan tentang Murji'ah banyak membantu para ulama Islam merumuskan pemahaman iman dan amal yang seimbang seperti yang dipegang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Hadi untuk menerangkan tentang punca perbahasan dan kesimpulan berkaitan aliran Murji'ah. Terima kasih kepada saudara atas penerangan tentang perkembangan Murji'ah sebentar tadi. Saya akan teruskan dengan punca perbahasan, kritikan serta kesimpulan keseluruhan tajuk ini. Antara isu utama yang menjadi perdebatan antara Murji'ah dan golongan-golongan yang lain adalah apakah hubungan antara iman dan amal. Murji'ah mengatakan bahawa iman adalah keyakinan hati dan amal tidak menentukan iman seorang. Manakala ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawa iman dan amal saling berkait, di mana amal menjadi bukti kepada keimanan. Apakah status pelaku dosa besar? Bagi Murji'ah, pelaku dosa besar masih seseorang Muslim dan nasibnya ditentukan di akhirat oleh Allah. Sedangkan golongan Khawarij berpendapat pelaku dosa besar telah kafir dan akan kekal di neraka. Kebanyakan orang ulama Islam menolak pandangan ekstrem Murji'ah kerana ia boleh melemahkan semangat beramal dan ketaatan kepada Allah. Namun mereka juga mengakui bahawa prinsip berhati-hati dalam menghukum adalah sesuatu yang baik. Imam Abu Hanifah contohnya pernah dikaitkan dengan pandangan sederhana Murji'ah kerana menolak sikap mudah mengkafirkan orang Islam. Ini menunjukkan bahawa dalam sejarah Islam, aliran ini bukan semuanya sesat, tetapi perlu difahami dalam konteks dan tahap keterbukaan. Sebagai kesimpulannya, Murji'ah merupakan satu aliran pemikiran yang muncul dalam suasana politik yang bergolak. Ia membawa mesej bahawa iman seseorang tidak boleh dihakimi hanya melalui dosa dan bahawa penghakiman mutlak hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun prinsip ini membawa nilai kasih sayang dan toleransi, namun apabila salah tafsir, ia boleh menyebabkan umat Islam mengabaikan amalan dan tanggungjawab agama. Oleh itu, kita mengambil pengajaran daripada sejarah Murji'ah, iaitu pentingnya keseimbangan antara iman, akhlak dan juga amal, serta menjauhi sikap ekstrim, sama ada terlalu keras atau terlalu longgar dalam agama. Sekian sahaja perbahasan daripada kumpulan kami tentang aliran pemikiran Murji'ah. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.